Jangan beli small bar item seperti 0.5 gram, 1 gram, setengah dinar, suku dinar dan 5 gram secara belian terus atau outright purchase. Item-item small bar seperti ini, kos pembuatannya lebih tinggi. Jadi, cara yang lebih baik dan lebih murah untuk tuan-puan dapatkan dengan harga yang lebih rendah, iaitu tuan-puan beli melalui kaedah account emas gap public gold. Bila sudah cukup gram dalam akaun, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan fizikal emas tersebut. Contohnya 1 gram. Bila sudah ada 1 gram dalam akaun, boleh arahkan sistem untuk keluarkan item 1 gram emas tersebut tanpa tinggalkan baki gram emas dalam akaun gap. Ataupun nak keluarkan 5 gram, kumpul saja sampai 5 gram dalam akaun, dah terus boleh keluarkan item 5 gram on the spot. Jadi, itu cara yang lebih murah untuk tuan-puan dapatkan small bar item sebegini. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas gap di Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio. Saya bimbing sebaiknya.